Dalam video ni, saya akan sharekan full tutorial untuk anda dapatkan early access kepada Seedance 2.0 supaya anda boleh hasilkan semua video AI macam ni. Sebenarnya Seedance 2.0 ni dia belum officially release lagi. Dia hanya untuk China user saja. Jadi untuk globally setakat hari ni iaitu 22 hari bulan 2 masih belum official launch. Tapi ada yang saya dengar dalam beberapa hari lagi kemungkinan akan release secara global. Tapi anda yang tengok video ni mungkin anda tak sabar untuk tunggu official release dia. Jadi step pertama dia, anda boleh masuk melalui phone ataupun PC ke laptop ke tab, tak kisah. Pergi je ke Google dan type Gmeng AI. So dia akan ada keluar banyak. So pastikanlah anda pilih yang betul, logo dia macam ni. Tapi saya akan sharekan link ni dekat bahagian description ataupun komen. So tekan je bahagian link ni. Jadi ini adalah rupa Gmeng ataupun di mana tempat secara officialnya Seedance 2.0 ni wujud. Jadi kita tengok dekat sini semuanya bahasa Cina. Jadi kalau anda macam saya tak faham bahasa Cina, bolehlah auto translate melalui Google, tekan je English. Kalau pakai phone pun sama juga, bahagian setting titik 3 ni ada bahagian translate. So just tekan je, kebiasaannya dia akan keluar lah bahagian English ni. Jadi ini adalah rupa Seedance 2.0. Dah masuk ni, anda masih belum boleh guna. Ini adalah baru step pertama. Yang step seterusnya ni adalah yang agak, bukanlah susah, tapi akan ada beberapa orang akan sangkut dekat certain part. Jadi pastikan tengok video ni betul-betul daripada awal sampai habis supaya anda tak tertinggal apa-apa step yang penting. Untuk pakai Seedance 2.0 ni, anda perlu login dulu. Jadi bila kita tekan, contoh saya tekan Seedance 2.0 ni, dia akan suruh kita, ini tekanlah agree. Dia akan suruh kita login melalui TikTok China, bukan TikTok Malaysia yang kita pakai biasa nak tengok video tu. Ini memang khas dari TikTok China. Jadi ini adalah satu-satunya cara untuk kita masuk kepada Seedance 2.0 ni. Jadi macam mana kita nak buat? Sekarang ni saya akan tunjukkan. Okay, untuk saya akan pakai tab. Tapi anda boleh je nak pakai phone ataupun ada dua phone ke apa nak mudah. Jadi kat sini sebagai tutorial ni saya akan pakai tab. Jadi cara dia adalah anda perlu pergi tekan link dekat komen ataupun bahagian description saya. Anda perlu tekan link tu bahagian untuk kita download app TikTok China ni. Jadi bila anda dah tekan tu, dia akan automatic keluar paparan macam ni. Dan just tekan je download. Download anyway. Dan kita tunggulah proses tu dalam beberapa minit. Dia akan download sekejap. Jadi just ikut proceed je lah apa step yang dia suruh lepas tu kan. Saya akan tekan install kat sini. Ok baik, jadi kalau anda dah berjaya install, rupa apps dia adalah macam ni. Pastikan betul-betul rupa apps dia sama macam ni. Kalau tak sama, tengok video ni balik dekat mana yang anda silap. Bila dah siap download, just tekan je apps ni. Jadi ini adalah rupa dalam TikTok China. Jadi ini adalah rupa dalam TikTok China. So, apa yang anda perlu buat adalah pergi dekat bahagian profile untuk kita login. Jadi bila keluar macam ni, just tukar dia punya nombor telefon sesuai dengan Malaysia punya lah. Jadi anda hanya perlu cari je nama Malaysia, boleh senang sikit cari kat bahagian tepi ni. So cari yang 60 lah Malaysia punya. Dan masukkan nombor telefon anda. Kalau dah, tekanlah dekat bawah ni, tanda right tu. Yang ni semua tak perlu nak baca sangat pun. Tapi kalau rajin anda was-was ke apa nak baca dia punya perkataan-perkataan ni, auto translate sendirilah, sama anda pakai Google ke ataupun nak pakai ChatGPT pun boleh. So saya akan tekan je. So apa yang akan berlaku sekarang adalah dia akan send link WhatsApp. Okay, sebelum tu kita verification dulu. Kita ni AI tu bukan. Jadi sekarang ni anda boleh check dekat WhatsApp, dia akan send link code tu. Okay, nampaknya kita dah masuk dan bolehlah letak apa-apa nama. Testing China. So saya akan tekan OK je kat sini. So ini semua je sama ada tekan je lah anda lelaki ke perempuan, masuk ke umur. Okay, untuk masuk ke umur ni apa-apa pun saya, okay ni masuk ke umur. Apa-apa saya nasihatkan supaya jangan bawah 18 tahun lah apa-apa pun Jadi kat sini kita dah berjaya masuk ke TikTok China. Jadi
Ini part yang kadang-kadang ada orang akan stuck. Apa akan jadi kalau sekiranya anda tak dapat kod daripada WhatsApp? Anda perlu buka VPN. Macam mana buka VPN? Anda pergi je dekat Play Store. Play Store biasa pun tak apa. Tak perlu dekat Google. Just search apa-apa VPN yang ada China. Macam contoh dekat sini saya pakai VPN yang ini. Dan setakat ni okey. Sebab dia memang China punya. Sebelum anda masukkan nombor telefon tu, anda onkan VPN ni dulu. Dan lepas on tu, barulah masukkan nombor telefon untuk dia send kod. Ini contoh kalau tak jadilah. Kalau tiba-tiba kalau anda tak pakai VPN, tiba-tiba kod tu still tak masuk. Anda boleh try pakai VPN. Kadang-kadang dia perlu VPN, kadang-kadang dia tak perlu VPN. Sebab benda ni dia masih dalam proses beta testing lagi. Tak ada apa-apa yang betul-betul confirm. Jadi sesuka hatilah dia punya developer tu nak buat apa, nak tukar-tukar apa pun kan. Jadi sekarang ni kita akan pergi ke next step. Bila anda nak masuk ke dalam TikTok China ni, klik dekat bahagian profile. Profile adalah dekat bahagian bawah kanan sekali. Anda tekan je. Jadi lepas tu anda pergi dekat bahagian kiri atas. Dekat bahagian profile ni anda tekan. Dekat tengah tu ada bahagian untuk anda scan QR code. Jadi dekat sini tugasnya simple. Daripada phone ni pergi ke PC ataupun second phone yang anda dah buka bahagian Gmail tadi. Kalau dia punya QR ni perlu di refresh, just refresh lah. Anda hanya perlu scan dekat phone anda ke Gmail untuk dapatkan akses ni. Jadi saya akan scan. Okay, ni yang ini kita tekan je yang bahagian merah ni. Saya pun tak sure sangat apa perkataan dia, tapi mostly itulah dia. Jadi kat sini kita boleh tengok bahagian Gmail kita dah pun login. Jadi anda dah boleh guna anda punya Seedance 2.0. Jadi kat sini saya akan buat short review sikit untuk kita punya Gmail ni. Soon insyaAllah saya akan buat yang bahagian detail sikit lagi bila maybe lepas dia official release nanti. Kita akan tengok bahagian daripada bahagian home ni. Anda untuk access dia, anda just perlu tekan je video generation Seedance 2.0. So dia akan keluar macam ni nanti. Anda boleh tekan bahagian video ni. Dia ada banyak model dan anda boleh pastikan sama ada anda pakai Seedance 2.0 fast ataupun Seedance 2.0 biasa. Beza antara dua ni adalah yang 2.0 fast ni dia lebih laju generate tapi kualiti dia low sikit dan kredit dia murah sikit. Seedance 2.0 ni generate dia lama sikit tapi kualiti dia lagi tinggi tapi kredit dia lagi mahal sikit. Jadi saya akan pilih yang fast lah macam biasa. Dan dia akan suruh anda untuk subscribe. So dah subscribe kat sini, anda boleh convert sendiri harga dia. Yang ini tak silap saya lebih kurang RM40. Yang ini lebih kurang dalam 160 macam tu. Tapi sebelum anda subscribe, anda perlu tahu yang bila anda first user, anda akan dapat diskaun. Untuk bulan yang seterusnya, dia akan naik kepada harga RM499. Awal-awal ni RM299, RM499. Just untuk note je lah benda tu, supaya anda jangan tengok macam yuan maksudnya macam yuan murahnya. Tapi hanya untuk bulan pertama. Dan bulan kedua lepas tu adalah yuan. Jadi untuk bayar benda ni, tak boleh pakai Tashingo ke, tak boleh pakai bank punya gateway payment tu. Kita hanya boleh bayar dia menggunakan China punya method payment, iaitu Alipay. Jadi untuk bayar Alipay tu saya tak buat tutorial lah macam nak login semua. Itu anda boleh search dekat TikTok dan mana-mana YouTube ke apa untuk tutorial. Banyak orang buat. Jadi untuk bayar dia, pastikan anda pakai Alipay dan boleh link dengan debit card ataupun credit card. Dan lepas tu boleh bayar macam biasa. Macam saya ambil yang bahagian every month punya subscribe ni. Dan saya ambil yang $299. Dan ini semua bergantung kepada betapa heavynya anda pakai AI ni lah. Jadi selepas itu, lepas anda subscribe, kita boleh tengok ada beberapa features yang pada saya menarik, yang boleh kata hampir tak sama dengan model-model AI yang sebelum ni. Jadi dia ada beberapa mode. Antaranya yang saya nak highlightkan dekat sini adalah
all around reference dan first and last frame. First and last frame ni adalah biasalah yang macam model-model lain juga. Ini adalah common untuk AI. Kita buat gambar pertama dan kita buat gambar terakhir. Dia akan start dengan gambar pertama dan dia akan jalankan video dan ending dia adalah gambar yang terakhir, last frame yang kita masukkan. Tapi yang menariknya, dan ini adalah antara kekuatan untuk Seedance 2.0, yang mana anda boleh masukkan angle karakter muka depan, kanan, kiri dan full body shot, dan dia akan follow muka anda tu secara konsisten. Saya nak tunjukkan video yang sangat hebat dihasilkan oleh rakan-rakan AI saya yang lain. Antaranya adalah video ni, video Kamen Rider dihasilkan oleh Abang Aum. Memang nice sangat pada saya video ni. Kita tengok karakter dia konsisten. Karakter dia memang konsisten dan hasil dia sangat-sangat smooth. Tak ada moving, tak ada glitch, tak nampak macam AI langsung. Kalau saya tak bagi tahu anda ini adalah video AI, anda takkan perasan pun ini adalah video AI. Jadi saya sangat suggestkan anda untuk follow Abang Am. Dia ada buat servis, siapa nak jadi Kamen Rider boleh contact dia. InsyaAllah lepas ni saya akan buat banyak lagi konten-konten share mengenai AI. Terima kasih kerana menonton. Dan kalau anda berjaya masuk kepada Gming AI ni, tolong komen dekat bawah. Dan kalau anda tak berjaya masuk sekalipun, tolong komen juga, sebab saya akan cuba usaha untuk bantu anda dapatkan juga akses kepada Gming AI ataupun Seedance 2.0. Terima kasih.